Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin penonton semua. Selamat datang ke Sembang Guaman JBG. Saya Hernizam bin Jemari bersama rakan hos saya, Encik Derek Thaddeus. Kami daripada Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Muar akan mengendalikan sesi podcast kita pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan membincangkan tentang permasalahan yang sering membelenggu mereka yang di luar sana yang mengalami masalah kewangan. Tajuk kita pada ini berkenaan dengan bankrupt. Kenapa dan nak buat apa? So hari ini kita akan mendalami topik kebankrapan dalam mendalami untuk kita faham konsep, prosedur dan bagaimana undang-undang khususnya Akta Insolvensi 1967, Akta 360 dapat membantu kehidupan mereka-mereka di luar sana yang terkesan. Oleh itu bersama kita pada hari ini, kita amat bertuah kita hari ini didatangi oleh Puan Siti Nur Mazlifah binti Mokhtar, pengarah insolvensi bahagian kebankrapan Ibu Pejabat Putrajaya. Saya rasa beliau sememangnya orang yang tepat dan layaklah untuk kita bincangkan topik kita pada hari ini. Saya percaya Puan Siti Nur Mazlifah sudah berada di MDI ataupun Jabatan Insolvensi Malaysia ni sejak tahun 2022 sebagai pengarah bahagian kebankrapan Puan ya. Dan saya rasa Puan Siti Nur Mazlifah memang individu yang paling layak lah untuk kita jemput pada hari ini untuk membincangkan topik pada hari ini. Selamat datang pada Puan. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu bagi siri Sembang Guaman JBG pada hari ini. Terima kasih. Apa khabar Puan? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Untuk statistik terkini Jabatan MDI, saya percaya sehingga April 2023 saya difahamkan seramai 34,043 orang Puan ya telah diisytiharkan sebagai bankrupt. Untuk pengenalan kepada penonton kita pada hari ini, saya percaya Jabatan Insolvensi Malaysia atau MDI ini sebagai pengenalan merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri yang mentadbir dan mengurus kes-kes kebankrapan ya Puan ya. Penggulungan syarikat, pembatalan pertubuhan dan kesatuan sekerja ya. Oleh itu selepas seorang itu diisytiharkan bankrupt, saya percaya MDI berperanan untuk mentadbir lah. Mentadbir dan untuk melaksanakan penzahiran serta penghasilan harta bankrupt ni lah. Dan untuk juga mengagih dividen kepada pemihutang dan penyelesaian kes seperti pembatalan atau pelepasan kebankrapan lah. Daripada segi fungsi setakat hari ini, boleh saya tahu Puan berapa orang yang kita dah uruskan untuk lepas bankrupt tu sebagai permulaannya? Okey. Terima kasih kepada Jabatan Bantuan Guaman ni atas kesedaran untuk sama-sama dengan Jabatan Insolvensi Malaysia untuk memberi kesedaran dan mendidik masyarakat dalam mendekati apakah itu sebenarnya kebankrapan. Kita ramai bila kita mendekati masyarakat ni, ramai yang kita dapat kesan apabila seseorang individu itu bankrupt, dia berasa takut untuk mendekati Jabatan Insolvensi Malaysia dan dia merasa malu, segan untuk tampil memberi kerjasama dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Jadi pada tahun 2022 dan sehingga sekarang, sehingga kini kita memang ingin mendekati masyarakat supaya masyarakat lebih berpengetahuan berkenaan dengan apakah itu sebenarnya kebankrapan dan di manakah jalan yang boleh membawa mereka keluar daripada kepung kebankrapan. Berbalik-balik kepada soalan daripada pengacara tadi,
apakah fungsi Jabatan Insolvensi Malaysia, dan to be spesifik, apakah peranan sebenarnya bahagian kebengkrapan ataupun Jabatan Insolvensi Malaysia dalam mentadbir kebengkrapan itu sendiri. Sebenarnya apabila seseorang individu itu telah diisytiharkan kebengkrapan melalui perintah mahkamah, kita nak maklumkan juga, memberi pengajaran kepada masyarakat bahawa bukan Jabatan Insolvensi Malaysia yang membengkrapkan mana-mana individu. Sebaliknya adalah competition ataupun pemiutang lah, atau lebih dikenali sebagai creditors, yang mengusulkan memulakan tindakan prosiding kebengkrapan di mahkamah. Sesuatu individu itu boleh diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah tinggi sahaja. Itu pun kita nak beri pengajaran jugalah kepada semua. Dia bukan mahkamah magistrate, bukan mahkamah session. Yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes-kes kebengkrapan adalah mahkamah tinggi sahaja. Okey, berbalik-balik kepada fungsi Jabatan Insolvensi Malaysia ni, apabila individu itu telah diisytiharkan bankrupt, kita berperanan mengambil alih pentadbiran untuk menguruskan keberhutangan individu bankrupt itu, termasuklah untuk mengesan ataupun melaksanakan penzahiran harta milik bankrupt, dan seterusnya menghasilkan ataupun mencairkan harta tersebut apabila telah berjaya dikesan, dan penghasilan tersebut adalah bagi tujuan untuk membayar dividen kepada semua pemiutang yang telah memfailkan borang bukti hutang. So peranan kita untuk kesan aset, kemudian kita cairkan harta tersebut bagi tujuan untuk pembayaran dividen kepada semua pemiutang. Itu peranan yang orang kata yang atas dasar sahajalah. Betul. Kalau kita nak cerita lebih dalam nanti, kita akan terangkan kemudian. Betul, okey. Tu yang saya faham tadi, apa Puan dah explain, dah jelaskan peranan MDI lah secara dasarnya. Okey, kalau kita itu peranan jabatan, tapi kalau kita sebagai orang awam ni, kita nak tahu kan macam mana seorang individu tu boleh diisytiharkan bankrupt ni. Maybe ada threshold dia ke, macam tadi Puan maybe dah diterangkan sikit berkenaan dengan fungsi mahkamah tinggi tu, dia yang akan isytihar bankrupt. Betul. Tapi bukan MDI yang bankruptkan orang kan. Betul. Tapi mungkin kita sebagai orang awam ni nak tahu macam mana kita boleh bankrupt ni. Aku hutang dengan acong RM1 ke RM100 ke, boleh kena bankrupt ke? Macam tu Puan boleh Puan explain sikit? Okey, baik. Untuk seseorang individu itu boleh dikenakan tindakan prosiding kebengkrapan di Mahkamah Tinggi adalah berdasarkan kepada nilai ambang dia sebanyak RM100,000. Sekurang-kurangnya nilai ambang itu adalah RM100,000, baru sesuatu tindakan kebengkrapan itu boleh dimulakan di Mahkamah Tinggi. Maksudnya kita hutang orang-orang ni RM100,000, minimum RM100,000 baru kita boleh kena. Betul, itu adalah nilai ambang bagi tindakan yang dimulakan oleh pemiutang. Baik. Itu nilai ambang je. Pemiutang ni makna kata, boleh saya bagi contoh, adalah contoh saya berhutang dengan Ali bin Abu. Okey, nilai keberhutangan saya adalah sebanyak RM100,000 kepada Ali bin Abu, dan Ali bin Abu tu boleh mengenakan tindakan kebengkrapan terhadap saya. Maksudnya orang lain yang mengenakan tindakan kebengkrapan terhadap saya, nilai ambang dia adalah sebanyak RM100,000. Okey, sebaliknya, kalau contoh yang sama tadi, saya berhutang dengan Ali bin Abu dan saya memang tak tahu, dan saya tahu yang saya memang tak boleh nak menjelaskan hutang tersebut, maka saya sendiri boleh memulakan tindakan kebengkrapan untuk diri saya sendiri. Dalam erti kata yang lain, saya boleh membengkrapkan diri saya sendiri. Oh, maksudnya boleh bankruptkan sendiri? Ya, betul. Dan ketika mana seseorang individu itu membuat keputusan untuk membengkrapkan diri dia sendiri, tiada sebarang had. Contoh, kalau saya berhutang dengan Ali bin Abu tadi sejumlah RM5,000 dan saya tahu saya I'm not in capacity of membayar hutang tersebut, saya sendiri boleh memulakan tindakan kebengkrapan terhadap diri saya sendiri tanpa sebarang had. So maksudnya pun ada dua cara lah. Satu, kalau kita berhutang dengan orang lain, nilai ambang dia RM100,000. Nombor dua, kita boleh bankruptkan diri sendiri juga tanpa nilai had, tak ada had nilai. Betul, makna kata apabila seseorang individu lain ataupun pemiutang lah, kita boleh kata pemiutang ingin mengenakan tindakan kebengkrapan terhadap orang yang diberi hutang, nilai ambang dia RM100,000 sekurang-kurangnya. Tapi kalau saya sendiri yang nak membangkrupkan diri sendiri, tiada sebarang nilai had lah, tiada nilai ambang dia di situ. Baik. Jadi Puan, bercerita pasal bankrupt ni, saya trend, kalau ikut apa trend sekarang, apa bentuk mungkin pinjaman-pinjaman yang boleh membuatkan seorang tu bankrupt?
Okey. Kalau berdasarkan kepada data yang Jabatan Insolvensi simpan, kita sentiasa mengemaskini kita punya data tu. Pada tahun yang terkini, kita boleh katakan berdasarkan kepada data yang berada dalam Jabatan Insolvensi adalah disebabkan oleh pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi kini menduduki tata yang pertama lah. Punca-punca kebengkapan itu berlaku. Kalau kita nak melihat kepada zaman-zaman yang terdahulu, ketika penggunaan kad kredit berleluasa, ketika itu pemakaian kad kredit menjadi yang pertama. Kemudian selepas kita berlaku pandemik pada tahun 2019 hingga 2022 tu, dan kesannya kini adalah alasan kepada kebengkapan itu bertukar kepada pinjaman peribadi. Sebab tu kalau kita lihat mantan Ketua Pengarah yang berbahagia Dato' M. Bakri ketika diwawancara pun menekankan berkenaan dengan perbelanjaan berhemah. Sebab kita dapati umur yang majoriti berdasarkan kepada data kita, umur kebengkapan yang tertinggi adalah ketika 35 hingga 44 tahun. Itu adalah umur kebengkapan yang menduduki tahta yang pertama. Jadi bila kita tengok bagaimanakah perkara itu berlaku, dia adalah disebabkan oleh perbelanjaan yang tidak berhemah, perbelanjaan yang tidak mengikut poket sendiri, sehingga menyebabkan penglibatan kepada pinjaman peribadi itu menjadi sebab ataupun punca kepada kebengkapan itu berlaku. Menarik. Jadi kita sebagai orang awam ni perlu ukur baju badan sendiri lah puan. Betul, erti kata yang lain. Nak kita faham nak ada gaya hidup tu, tapi kena tengok kemampuan lah masing-masing. Okey puan, untuk seterusnya puan, saya rasa puan dah explain sangat komprehensif lah apa punca dan bagaimana seorang itu bankrupt. Jadi kalau dah bankrupt ni, apa kesan pada orang yang telah diisytiharkan bankrupt tu secara ringkas puan? Okey, kalau ikutkan kesan yang sangat dihantui oleh apabila individu itu bankrupt sehingga memberi keputusan untuk tak tampil kepada mana-mana cawangan Jabatan Insolvensi itu adalah mereka gusar berkenaan dengan harta. Sebab kesan kebangkrutan tu yang paling utama adalah semua harta milik bankrupt akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Itu yang menjadikan mereka risaulah. Tapi selain daripada harta yang akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi, mana-mana individu yang telah diisytiharkan bankrupt juga mempunyai sekatan-sekatan. Contohnya tidak boleh keluar daripada Malaysia, tidak boleh mempunyai perniagaan, tidak boleh menjadi pengarah kepada mana-mana syarikat. Walau bagaimanapun, sekatan-sekatan tersebut adalah tertakluk kepada kebenaran Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia. Contoh, kita dapati ada orang kata ada yang stigma mengatakan apabila individu itu bankrupt, dia dah tak boleh keluar Malaysia dah. Sedangkan kita boleh buat permohonan mana-mana individu bankrupt boleh tampil ke Jabatan Insolvensi Malaysia secara atas talian, sebab sekarang ni permohonan keluar negara telah dilaksanakan secara atas talian. Boleh buat permohonan untuk mendapatkan kebenaran untuk keluar daripada Malaysia bagi pelbagai tujuan. Contohnya bagi tujuan keagamaan, nak mengerjakan haji, nak mengerjakan umrah, bagi tujuan kesihatan, untuk mendapatkan rawatan. Semua akan diberi kebenaran oleh Ketua Pengarah Insolvensi tertakluk kepada syarat-syarat yang akan dikenakan. Dan antara lain macam contoh tadi saya kata semua harta milik bankrupt terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia juga terdapat kekeliruan oleh bankrupt sendiri. Kadang-kadang mereka rasa milik harta tersebut apabila berada dalam gadaian pun akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Tapi sebenarnya harta-harta yang dalam gadaian masih lagi bercagar tidak akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi. So dia pulang pada masih kontraktor juga. Dia tertakluk kepada bagi harta-harta yang berada dalam gadaian ataupun cagaran, dia tertakluk kepada pemegang gadaian. Itu nanti kita nak cerita bawah Kanun Tanah Negara, tertakluk kepada perjanjian. Yang akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi adalah milik bankrupt. So dalam gadaian belum milik bankrupt lagi. So yang milik bankrupt sahaja akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Yang bebas bebanan puan. Betul. Bagi tujuan penghasilan, kita bukan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi semua nama Ketua Pengarah Insolvensi. Tak. Kita letak hak bagi tujuan perundangan untuk kita hasilkan. Sebab kalau kita tak letak hak, kita tak boleh hasilkan. Hasilkan tu makna kata kita nak cairkan hartanah tersebut, kita nak dapat into money term supaya kita boleh bayar hutang-hutang tu kepada pemiutang lain. Kalau dulu puan, orang kata orang bankrupt ni pakai selipar, tak boleh pakai kasut.
Sekarang ni kita tak ada buat macam tu lagi dah. Sebab kalau tengokkan pindaan kita pun, kita dah naikkan jumlah. Banyak yang kita sekarang ni kebajikan individu bankrupt tu kita dah jaga dah sebenarnya. In fact, pada pindaan 2023 pun kita dah masukkan kategori, kita dah tambah lagi 2 kategori pelepasan tanpa pembantahan, iaitu mana-mana bankrupt yang disahkan menghadapi penyakit mental dan mana-mana individu bankrupt yang berumur 70 tahun dan ke atas. Oh, dia ada kriteria-kriteria dia sendiri. Dan nilai dagangan pun dah dinaikkan kepada 20,000. So dan bagi keperluan kehidupan dinaikkan kepada 10,000. Baik Puan, contoh kalau apa yang patut individu tu buat apabila dia disediakan bankrupt, dia Mahkamah Tinggi pun bankrupt je, apa yang dia perlu buat sebenarnya? Bagus soalan tu sebenarnya. Okey, dia macam ni, kita nak memberi pengajaran lah kan kepada bankrupt, to educate the bankrupt. Sekiranya mana-mana individu telah diisytiharkan bankrupt oleh Mahkamah Tinggi, sila tampil, sila datang ke mana-mana cawangan Jabatan Insolvensi Malaysia. Sebab di situlah bermulanya kerjasama yang pertama. Sebab apabila individu itu diisytiharkan bankrupt itu mempunyai tanggungjawab untuk memfailkan ataupun untuk menyerahkan satu dokumen statutory, iaitu penyata hal ehwal. Penyata hal ehwal ni paling penting sebab di situlah bermulanya pentadbiran kebankruptan. Makna kata dalam penyata hal ehwal tu, bankrupt akan memaklumkan kepada Jabatan Insolvensi berapakah jumlah liability dia. Baik. Berapakah komitmen dia sebulan dan apakah harta yang dia ada, berapakah pinjaman yang dia ada. So semua data adalah dalam penyata hal ehwal itu sendiri. Itu adalah tanggungjawab bankrupt. Jadi berbalik-balik pada soalan yang Tuan Mak tanyakan tadi, ajukan tadi, pertama sekali datang ke Jabatan Insolvensi Malaysia. Beri kerjasama kepada kita sebab bila individu itu bankrupt, Jabatan Insolvensi tak tahu. So individu bankrupt itu kena datang, beri kerjasama pada kita, kita akan takbir secepat yang mungkin. Sebab itu kerjasama itu penting. Sebab masa itu adalah sangat penting dalam pentadbiran kebankruptan. Jadi dalam statutory declaration tu, dia kena isytihar semua hutang dia. Betul. Termasuk mungkin kredit along ke apa semua tu. Betul. Itu yang paling penting lah. Maksudnya dia tidak boleh menyorok ataupun menyembunyikan apa-apa informasi berkaitan dengan arahan pengemukaan data-data dalam penyata hal ehwal. Kena bagi tahu apa yang dia berhutang, apa yang dia memiliki, berapa orang isteri, berapa jumlah anak, apa liability dia, berapa pendapatan dia. Sebab di situlah kita akan tentukan berapakah jumlah sumbangan bulanan yang perlu dan yang layak untuk dia bayar kepada dia dimasukkan ke dalam ledger estate bankrupt itu. Kalau macam bil-bil utility kena masuk juga Puan? Termasuk juga bil utility, api, air, elektro, telefon, wifi, perbelanjaan taska anak, perbelanjaan van bas sekolah anak, semua kena masukkan sebab di situlah kita nak menentukan, kita nak tapis apabila kita meletakkan berapakah jumlah sumbangan bulanan yang perlu dikenakan terhadap bankrupt tu, tidak menyusahkan dan tidak menyukarkan kehidupan bankrupt. Itu sahaja. Sebab kita tak boleh nak kata, contoh saya tengok pendapatan bankrupt 8,000. Contoh daripada 8,000 tu kita nampak besar. Tapi bila dia maklumkan, puan saya ada menjaga ibu yang kurang sihat. Setiap bulan susunya berapa, lampingnya berapa, saya ada anak kecil, isteri tidak bekerja kerana menjaga ibu, terdapat anak yang masih bersekolah, yang masih dalam tanggungjawab saya. So bila kita calculate sama-sama, kita kira sama-sama, sebenarnya hanya berbaki 2,500. Tolak hutang sewa rumah kan, sewa rumah, tolak api air, tolak apa semua, tinggal 2,500. So daripada situlah kita akan tentukan berapakah sumbangan bulanan. Jadi individu bankrupt apabila mengisi penyata hal ehwal tu kena bersifat jujur. Kena bagi tahu daripada awal berapakah jumlah tanggungan, berapakah jumlah pendapatan. Sebab bila berlaku tak jujur tu, kita letak satu nilai sumbangan yang tinggi, tak mampu nak bayar. Bila tak mampu nak bayar itu akan berlaku pelanggaran lah. Betul. So kita tak nak di situ. Jadi sebab tu saya kata dalam pentadbiran kebankruptan ni sangat unik. Sebab Jabatan Insolvensi Malaysia apabila mentadbir, kita kena fikir kebajikan bankrupt. Dan dalam pada masa yang sama, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa jumlah keberhutangan itu berjaya boleh dibayar oleh bankrupt kepada pemihutang. Jadi kami di Jabatan Insolvensi, di sebelah tangan kanan kami adalah bankrupt,
di sebelah kiri kami adalah pemiutang. So kita kena memberi kerjasama antara satu sama lain untuk pastikan pentadbiran itu berjalan lancar. Okay, so secara dasarnya saya menarik Puan punya penjelasan tadi itu. Memang secara dasarnya MDI ni memang Jabatan Insolvensi ni memang nak membantu bankrupt ni. Dia memang tugasnya membantu bankrupt untuk keluar daripada status bankrupt dia. Betul. Tapi dengan syarat bankrupt tu sendiri yang perlu mengambil langkah pertama dengan hadir ke Jabatan Insolvensi lah. Dengan selepas itu kena buat penyataan hal ehwal tu secara jujur lah. Betul. Dengan itu baru kita boleh MDI melalui tugas jabatan tu boleh membantu dia untuk keluar daripada bankrupt tu secepat mungkin. Betul Puan macam betul, tu ya Puan? Betul Tuan. Dan okey, lepas tu Puan, kalau kita dah bincang tadi apa daripada bankrupt dan apa yang bankrupt tu perlu buat, datang ke MDI tadi buat penyataan ehwal. Apa yang tak perlu, dia tak boleh buat semua tu. Betul apa yang dah dia buat, bincangkan. apa yang tak perlu buat kan. So jadi secara ringkas Puan, untuk si bankrupt ni tahu lepas dia dah kena istilah bankrupt ni, macam mana pula dia nak keluar daripada bankrupt tu Puan? Okey, baik. Inilah kalau kita dengar kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membentangkan semasa pembentangan Belanjawan 2023 yang antara lain memberi satu dasar kerajaan yang baru, iaitu dasar peluang kedua. Okey, dasar peluang kedua ini adalah tertakluk juga kepada dasar peluang kedua kepada individu bankrupt. Jadi Jabatan Insolvensi adalah salah satu jabatan yang menyambut dasar peluang kedua ni kepada individu bankrupt untuk menjayakan dasar peluang kedua itu. Bagaimana kita nak keluarkan individu yang telah berada dalam kebankrapan ni dalam satu-satu tempoh masa untuk dia bebas daripada kebankrapan. Sebab kalau kita nak kata nak tunggu bankrupt ni habis bayar hutang dia, rasanya memang tak mampu nak bayar lah. Sebab bila individu itu bankrupt, ada yang nilai keberhutangan dia 2 juta, 3 juta kan. Sedangkan dia dah syarikat dah tak boleh nak run. Kan syarikat dah tak boleh nak berjalan dengan lancar. Sebab itulah dia diisytiharkan bankrupt. Betul. Jadi berdasarkan kepada dasar yang telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dasar peluang kedua, maka Jabatan Insolvensi menyambut dasar tersebut dan kita telah menambah baik, meminda kita punya akta pada tahun 2023 untuk memperkemas semula kita punya Seksyen 33C, iaitu pelepasan automatik. Kalau kita tengok individu itu bankrupt, dia boleh dikeluarkan daripada kebankrapan itu dengan pelbagai cara sebenarnya. Yang pertama sekali melalui pembatalan mahkamah di bawah Seksyen 105. Di bawah Seksyen 105 ini dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama apabila individu bankrupt itu tidak sepatutnya dibankruptkan. Bagi keadaan yang kedua di bawah seksyen yang sama apabila individu bankrupt itu telah membuat bayaran 100% dividen. Contoh, dia berhutang sebanyak 1 juta. Tapi apabila pihak insolvensi mentadbir, kita berjaya hasilkan hartanah dia 1.5 juta. So 1 juta yang dia berhutang tadi kita boleh serahkan kepada pemiutang dan seakan-akan dah tak ada hutang yang berbaki, maka dia boleh melaksanakan pembatalan, membuat permohonan di mahkamah untuk pembatalan perintah kebankrapan di bawah Seksyen 105. Itu adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah pelepasan oleh mahkamah di bawah Seksyen 33, di mana bankrupt itu sendiri boleh membuat permohonan di mahkamah untuk mahkamah yang melepaskan individu itu bankrupt. Pelepasan mahkamah ini adalah tertakluk sepenuhnya kepada budi bicara mahkamah. Makna kata mahkamah boleh melepaskan individu itu bankrupt tanpa syarat atau dengan syarat. Tapi di situ tanggungjawab pihak Ketua Pengarah Insolvensi adalah untuk menyediakan laporan, to assist, untuk membantu mahkamah untuk membuat keputusan. Betul. Itu di bawah Seksyen 33 lah, pelepasan oleh mahkamah. Kemudian ada Seksyen 33A, iaitu pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi, iaitu adalah sepenuhnya budi bicara Ketua Pengarah Insolvensi untuk melepaskan individu itu bankrupt. Di bawah Seksyen 33A ini, sekurang-kurangnya syarat dia adalah sekurang-kurangnya pentadbiran kebankrapan itu telah mencapai 5 tahun dan ke atas. Dia ada kriteria. Dia ada kriteria dia. Kalau kita tengok tadi Seksyen 33 oleh mahkamah at any time, bila-bila masa saja. Minggu lepas kita diisytihar bankrupt, minggu ni saya dah boleh buat permohonan dekat mahkamah. Sedangkan Seksyen 33A adalah 5 tahun dan dia adalah budi bicara Ketua Pengarah Insolvensi tertakluk dengan beberapa syarat lah. Okey, dan seterusnya adalah Seksyen 33C, iaitu pelepasan automatik, tempoh masanya adalah 3 tahun. Dan Seksyen 33C ni yang kita dah buat pindaan, kita kemaskan lagi syarat-syarat dia,
Dan Seksyen 33C ni adalah bermula 33 tahun itu bermulanya daripada penfailan penyata hal ehwal tadi. Sebab tu saya kata kerjasama itu penting untuk menentukan tempoh kebengkrapan. Cepat dia hadir, cepat dia failkan, cepat pentadbiran berlaku dan individu tersebut mungkin layak untuk dilepaskan bawah Seksyen 33C iaitu duduk dalam kebengkrapan selama 3 tahun sahaja. Sebab tu kita memang menekankan mana-mana individu yang telah diisytihar bankrupt hadir dan tampil, beri kerjasama sebab inilah kita nak keluarkan, nak membantu bankrupt untuk keluar daripada kebengkrapan dan dalam pada masa yang sama tidak memprejudiskan hak pemiutang. Sebab semua pelepasan tadi tu, Seksyen 33, Seksyen 33A, Seksyen 33C, waimah pembatalan sekalipun adalah tertakluk kepada bantahan pemiutang. Pemiutang mempunyai hak untuk membantah. So kita macam saya maklumkan tadi, pentadbiran kita ni unik sikit. Kita kena jaga individu bankrupt dan kita kena jaga juga hak pemiutang. Sebab tu bankrupt boleh dilepaskan tertakluk kepada bantahan pemiutang. So saya boleh katakan di sini untuk jalan keluar daripada kebengkrapan ada 4 cara. Iaitu bawah Seksyen 105 pembatalan mahkamah, Seksyen 33 pelepasan oleh mahkamah, Seksyen 33A pelepasan sijil ketua pengarah insolvensi dan Seksyen 33C pelepasan automatik. So banyak cara keluar tu. Jadi menariknya Puan berkenaan dengan 33C yang automatik tu, ya kebanyakan bankrupt ni ada hutang yang tinggi-tinggi ni, dia boleh guna 33C juga Puan? Dia boleh sebab 33C ni tidak menggariskan berapa had keberhutangan. Sebab syarat dalam 33C tu yang kita pinda tu adalah yang pertama sekali dia telah menyumbang the sum of money. The sum dalam kita nak memastikan berapakah jumlah yang dia perlu membuat pembayaran ke dalam ledger estate bankrupt di ketua pengarah insolvensi tu melalui penyata hal ehwal tu lah. Sebab tu saya kata dia kena jujur. Berapa jumlah pendapatan dia sebulan, berapa jumlah komitmen dia, liability dia, utility dia. So daripada situ kita akan tentukan. Kalau katakan kita tahu okey, saya dah semak kelayakan tuan adalah sebanyak RM500 sebulan. So dia akan bayar RM500 sebulan tanpa gagal. Setiap bulan, kemudian kita akan tengok cukup 3 tahun ataupun dalam tempoh sebelum 3 tahun tu kita dah boleh buat ulasan dah sama ada individu ini boleh dilepaskan melalui 33C ataupun tidak boleh. 33C ni memang sangat menarik minat bankrupt. Cuma bankrupt ramai yang tidak layak untuk 33C sebab tak beri kerjasama. Sebab saya nak ingatkan juga, nak berkongsi juga dengan tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pelepasan ini bukan hak. Dia bukan hak. Sebab kalau kita tengok 33 budi bicara mahkamah, 33A budi bicara ketua pengarah insolvensi, 33C ni adalah kerjasama daripada bankrupt. Sebab kita dapati banyak yang kita terima kata masih belum dilepaskan, telah bankrupt daripada 2012 tapi masih belum dilepaskan. Sedangkan untuk 33A dia mesti by permohonan oleh bankrupt. Bankrupt mesti mohon pada kita untuk dilepaskan. Daripada situ kita akan buat kajian pentadbirannya dah layak dilepaskan ke tidak. Sebab tu saya teruskan mengulangi bahawa kerjasama itu sangat penting. Dan kebanyakan orang awam memang diorang kata yang automatik tak lepas-lepas tu yang selalu diorang katakan tu. Sebab diorang tersalah tu. Nak lepas boleh, dah file penyata hak ehwal ke belum? Betul. Kadang-kadang memang kita rasa dah 6 tahun dah tapi kenapa tak lepas lagi kan? Sedangkan penyata hak ehwal belum file pun lagi. Masa belum berjalan pun lagi sebenarnya. Betul. Itulah. Itu yang penting yang diorang kena bagi kerjasama tu. Betul. Kerjasama itu sangat penting dalam pentadbiran kebangkrapan. Be it daripada individu bankrupt maupun daripada pemiutang. Sebab kita jangan lupa pemiutang juga boleh dipanggil untuk mesyuarat pemiutang. Dan pemiutang juga boleh memberi kerjasama maklumat berkenaan dengan bankrupt kepada Jabatan Insolvensi. Sebab ada pemiutang yang mengambil alih tugas insolvensi, tugas ketua pengarah insolvensi, sebab hanya kuasa menyiasat itu adalah kepada ketua pengarah insolvensi. Kadang-kadang pemiutang tu dia dapat informasi, dia yang pergi siasat bankrupt. Itu dah salah daripada segi prosedur. Sepatutnya pemiutang apabila mendapat sesuatu fakta, sesuatu data, serahkan kepada Jabatan Insolvensi ataupun ketua pengarah insolvensi. Kami akan jalankan kuasa siasat, kuasa penguatkuasaan, kami yang akan jalankan benda itu, bukan pemiutang. Pemiutang kena bagi kerjasama sahaja. Serahkan data tu kepada kami, serahkan fakta tu kepada kami. Begitulah pentadbiran kebangkrapan ni sebenarnya.
Okay. So tadi saya mungkin berbalik semula sedikit lah. Tadi yang pelepasan automatic is 33C. So dia punya in essence apa-apa yang penting, dia berbalik semula apa yang kita bincang dari awal lah. Pelepasan pelepasan bankrupt ni, kita nak keluar daripada bankrupt ni memang komitmen bankrupt tu sendiri yang paling utamakan lah. Okay, untuk yang 31A tu permohonan ke KPI tu, Ketua Pengarah Insolvensi 33A. Boleh explain sikit tak dia punya kriteria ke, apa prosedur dia ke? Okay. Saya percaya yang untuk bawah pentadbiran MDI secara keseluruhannya, yang pelepasan melalui permohonan dan juga pelepasan automatik 33A dan juga 33C tadi itulah. Betul. So tadi saya percaya puan dah explain 33C tadi. Untuk yang 33A tu apa kriteria dia? Okey. Untuk 33A, di bawah section 33A ni macam saya maklumkan tadi, saya kongsikan tadi, dia adalah sijil pelepasan sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Dia adalah sepenuhnya budi bicara Ketua Pengarah Insolvensi. Tetapi pelepasan itu perlulah dimohon oleh individu bankrupt itu kepada Ketua Pengarah Insolvensi, kepada mana-mana cawangan yang mentadbir lah. Contohnya dia punya fail pentadbiran kebankrapan ditadbir di Shah Alam. So dia boleh buat permohonan tu secara isi borang, secara email, secara surat. Semua tu kira sebagai permohonan. Email pun boleh puan Boleh. Secara email pun boleh, secara surat pun boleh. Surat tulis tangan pun kita terima. Sebab ada faktor-faktor usia yang tak biasa dengan komputer semua kan. Betul. Kita terima so long as kita nampak dia mohon untuk dilepaskan. So kriteria dia berbalik-balik. Yang pertama sekali, kriteria dia adalah tempoh masa itu, iaitu 5 tahun itu sangat penting. Kadang-kadang bila orang rasa saya dah tak boleh 33C sebab saya tak bagi kerjasama, ada bulan-bulan yang saya tak bayar, saya tak bagi kerjasama dan saya nak pergi kepada 33A, tapi sedangkan pentadbiran ni baru 4 tahun. Maksudnya 5 tahun daripada startnya pentadbiran tu lah. Betul. Bukannya daripada tarikh dijatuhkan bankrupt. 5 tahun itu kalau untuk 33A adalah daripada tarikh perintah kebankrapan itu berlaku. Walau bagaimanapun berbalik-balik dia mesti beri kerjasama sebab penyata hal ehwal itu penting. Sebab bila kita nak bayar dividen kepada pemutang, kita akan semak penyata hal ehwal. Selagi mana penyata hal ehwal itu tidak difailkan oleh bankrupt, macam mana kita nak tahu berapakah keberhutangan dia? Sebab bila kita nak bayar dividen, kita kena wartakan. Kita kena bagi tahu niat kita untuk bayar dividen. So daripada segi prosedur dia, yang paling utama sekali adalah penyata hal ehwal. Menjawab kepada section 33A, yang paling utama sekali telah 5 tahun dan mesti dimohon. Puan, antara yang kadang-kadang yang kita dengar juga ni, tugas insolvensi ni untuk macam mana yang puan nyatakan untuk mencairkan harta tersebut. Jadi kadang-kadang ada yang bankrupt ni, dia tahu dia nak bankrupt, dia pergi tukar nama awal-awal. Jadi yalah macam boleh ke tuan macam tu? Okey. Dia di bawah section 52 Akta 360 Akta Insolvensi 1967. Kita rasa kita bijak kan, sebenarnya ahli parlimen masa kerajaan buat akta tu, kerajaan lagi bijak. Sebab dalam section 52 tu telah digariskan bahawa apa-apa transaksi milik bankrupt yang dipindah milik kepada pihak ketiga dalam tempoh 2 tahun sebelum perintah kebankrapan itu berlaku adalah tidak sah, void, terbatal. Dia memang automatik terbatal. Maknanya kata kami akan buat permohonan dekat mahkamah bagi tahu bahawa benda ini berlaku dalam tempoh 2 tahun sebelum kebankrapan dan kita mohon untuk perjanjian itu dibatalkanlah ataupun pindah milik itu dibatalkan di bawah section 52. Manakala kalau sekiranya 5 tahun ke belakang, tadi 2 tahun void kan, kalau 5 tahun ke belakang daripada perintah kebankrapan itu ialah voidable. Maksudnya kita akan buat permohonan juga ke mahkamah untuk mahkamah yang membuat keputusan sama ada pindah milik itu boleh dibatalkan atau tidak boleh dibatalkan. Sejujurnya saya menasihatilah mana-mana individu yang dah berada dalam keadaan keberhutangan serius, jangan melaksanakan perkara-perkara ini sekiranya tiada keperluan ataupun bertujuan untuk menyembunyikan. Sebab bila kami akan buat permohonan di mahkamah bawah section 52 terhadap hartanah tersebut, dia akan terletak hak semula kepada pihak Ketua Pengarah Insolvensi. Walau bagaimanapun ia tidak menidakkan untuk siasatan berlaku. So kita tak nak benda itu berpanjangan sebab dalam tempoh siasatan itu berlaku, dia tidak akan berhak untuk dipertimbangkan bagi tujuan pelepasan. So that's why saya kata jadilah individu bankrupt yang baik, yang memberi kerjasama, yang mengikut lunas undang-undang.
Jadi Puan, kalau lah bankrupt tu kadang-kadang ada je yang keras ni. Dia tak bagi kerjasama, tak nak filekan penyertaan ehwal tadi, tak nak datang tu. Ada apa-apa tindakan yang boleh diambil tak? Di bawah Seksyen 16 di bawah Seksyen 16 untuk penyata hal ehwal, mana-mana individu yang telah diisytiharkan bankrupt tidak tampil dalam tempoh 21 hari kepada Jabatan Insolvensi, kita boleh memohon kepada mahkamah untuk contempt of court. Okey. Jadi kita kalau sekiranya benda tu ada keadaan yang memang kita kena buat, kita akan buat permohonan contempt of court di mahkamah. Cuma kita mengharapkan kerjasama awal daripada pihak bankrupt, sebab at the end of the day, macam mana sekalipun bankrupt tetap kena filekan penyata hal ehwal. Kita cuma tak nak menyulitkan keadaan sampai kita kena dapatkan perintah mahkamah meletakkan individu bankrupt itu di dalam perintah contempt of court itu, sehingga menyukarkan lagi pentadbiran. So, jangan menyukarkan pentadbiran sebab dia akan melambatkan proses pelepasan. Ya, sebab kita semua kadang-kadang ada mentaliti orang awam. Dia kata biar je lah bankrupt, nanti lepas satu nanti. Dia kata ada yang kata macam tu. Tapi sebenarnya ada proses-prosesnya yang dia kena ni. Ya, betul. Banyak sebenarnya dalam akta kita yang boleh membuatkan kita membuat permohonan ke mahkamah untuk contempt of court. Salah satunya apabila berlakunya kegagalan ataupun keingkaran lah. Saya boleh kata dia tak gagal sebenarnya, tapi dia ingkar. Sebab individu bankrupt dia dah tahu dia memang akan dibankruptkan. Kalau boleh kita kata 1% sahaja yang tak tahu dia dibankruptkan. Ada, tapi mungkin 1%. Tapi the rest of jumlah tersebut dia tahu dia telah dibankruptkan. Sebab apabila individu itu bankrupt, account bank dia ditutup. Okey. So kita boleh tahu kan kenapa account bank kita ditutup. Tak ke kita rasa sesuatu untuk kita tanya dengan pihak bank, kenapa account saya kena tutup? Bank akan bagi tahu sebab you dah diisytiharkan bankrupt. Walaupun despite of fakta itu berada dalam pengetahuan individu bankrupt itu, dia memilih untuk tidak tampil ke Jabatan Insolvensi Malaysia. Cuma kita tak nak menggunakan akta itu sebagaimana yang kita kena buat permohonan dekat mahkamah bagi tujuan contempt of court. Macam tu. Jadi kerjasama itu penting. Kita tak nak sulitkan keadaan. Kerjasama dengan pihak Jabatan Insolvensi. Okey, baik Puan, saya rasa kita dah jelas lah dari awal tadi. Kita dah tahu yang pertama fungsi Jabatan Insolvensi tu apa. Kita orang bankrupt tu macam mana dia boleh bankrupt. Bila dah bankrupt tu pula kita dah Puan tadi dah jelas lah. Saya rasa dah sangat jelas. Sebenarnya apa yang kesan kepada orang awam yang bankrupt tu, ada orang kata sebelum ni tak boleh buka akaun semula, tak boleh keluar negara, tapi Puan dah jelaskan boleh. Dan kemudian bila dah tahu tu macam mana dia orang nak keluar daripada bankrupt tu, Puan pun dah jelaskan dengan jelas lah. Dan apa-apa pun yang saya faham tadi, secara dasarnya bila kita bankrupt ni, kita ni kena sedar diri lah. Kita kena pergi ke Jabatan Insolvensi lah. Bukannya untuk mengayakan Jabatan Insolvensi, tapi nak bantu diri kita lah untuk keluar daripada bankrupt tu secepat mungkin. Kalau tak, sampai sudah lah status dia bankrupt kan Puan. Okey Puan, sebagai rumusan lah Puan, ada apa-apa yang Puan nak berikan message kepada orang awam ni, terutamanya kepada yang bankrupt tadi ni? Okay. Baik, saya mengambil peluang nilai untuk mana-mana individu yang telah berada dalam keberhutang serius, rujuklah kepada mana-mana agensi berdaftar. Contohnya kita ada AKPK untuk dapatkan khidmat nasihat daripada mereka bagi memastikan bahawa kita tak ke langkah yang selanjutnya, iaitu langkah kebankrapan. Itu satu. Manakala bagi individu yang telah diisytihar bankrupt, jangan rasa terpencil. Jangan rasa terpinggir. Sebab kami di Jabatan Insolvensi Malaysia, kita nak tadbir dan pada masa yang sama kita nak support. Kita tak nak lihat sejarah belakang. Kita nak lihat ke hadapan. Kita nak membantu individu yang bankrupt ini untuk mentadbir kebankrapan dia dengan lebih cepat, tapi kita perlukan kerjasama. Jadi mana-mana individu bankrupt yang telah dibankruptkan, tampillah ke Jabatan Insolvensi Malaysia. Jangan rasa takut, jangan rasa segan, sebab kita perlukan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Pemiutang, orang yang memberi hutang dalam mana-mana fail pentadbiran kebankrapan, mereka akan terus failkan borang putih hutang. Sedangkan bankrupt tak tampil pun bagi kerjasama pada kita. Jadi dalam pentadbiran yang kemas, dalam pentadbiran yang cantik, kerjasama daripada pihak bankrupt, kerjasama daripada pihak pemiutang, maka pentadbiran kebankrapan itu dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan efisien. Jadi pesanan saya bagi mana-mana individu yang telah dibankruptkan oleh mana-mana pempetition atau pemiutang,
tampil ke hadapan di Jabatan Insolvensi Malaysia, kemukakan dan berlaku jujur, jangan sembunyikan fakta, jangan membuat sesuatu tindakan yang sehingga mengakibatkan tindakan menjadi lebih sukar dan lebih sulit dalam pentadbiran. Itu pesanan daripada saya lah untuk individu bankrupt. Untuk orang di luar sana lah. Okey, tuan-tuan dan puan semua dan hadirin semua, saya rasa secara keseluruhannya kita hari ini telah belajarlah. Kalau tidak belajar, kita dah tahu, dapat informasi sikit mengenai secara asas apa sebab dan prosedur kebankrapan tu dah. Kemudian apa yang si bankrupt tu perlu buat dan saya percaya kita dah dengar daripada orang yang paling layak lah untuk membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu Puan Siti Nur Mazlifah, iaitu pengarah kebankrapan daripada Jabatan Insolvensi Putrajaya, dan dia telah terangkan dengan kita kepada kita secara baik sekali lah. Tapi saya percaya kalau tuan-tuan puan-puan masih tak faham lagi, kita boleh sama-sama datang lah ke Jabatan Insolvensi sendiri. Saya percaya ada 21 cawangan di seluruh Malaysia. Betul. Kita boleh, saya percaya pihak Jabatan Puan bersedialah pada setiap masa untuk terangkan secara face to face lah kalau orang tak faham. Kalau yang tak faham juga lagi, saya rasa kami di JBG juga, kita dekat satu Malaysia ni ada 23 cawangan. 23 kita cawangan juga boleh, tuan-puan boleh hadir secara individu, boleh datang ke Jabatan Bantuan Guaman ataupun Jabatan Insolvensi Malaysia untuk dapat pendengaran yang lebih lanjut lah. Betul. Boleh hubungi terus kepada jabatan masing-masing antara JBG atau MDI, dan kita boleh buat appointment ataupun boleh secara walk-in pun Betul. Ya, daripada apa yang dijelaskan tadi, tuan-puan, memang satu informasi yang amat menarik dan memberikan orang kata manfaat khasnya kepada bankrupt ni. Bagilah kerjasama kepada pihak-pihak Jabatan Insolvensi untuk mentadbir kebankrapan ni. Jangan harapkan tunggu akan datang nanti baru kita nak ni ada masalah kemudian. Baik, itu saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang mendengar Sembang Guaman JBG, dan jangan lupa ikuti episod kami yang seterusnya. Terima kasih Puan untuk atas kehadiran hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.